Kalau dah bosan makan ayam grill biasa, apa kata cuba versi Mediterranean ni pula. Ayam dia diperap dengan pelbagai rempah, dengan bawang putih, rempah-rempah ni yang pedas-pedas sikit. Memang dia ada rasa pedas-pedas. Bila kita masak, keluarlah bau aroma segala rempah ratus ni. Diperap dengan minyak zaitun, perah limau dan juga bubuh madu. Perap sekejap, kemudian kita grill lah macam biasa je. Guna kuali je. Tengok cantik. Dalam masih juicy, luar garing. Kemudian buatlah sayur apa-apa yang boleh kita grillkan sekali. Nak bagi satu hidangan yang lengkap. Boleh makan dengan nasi, boleh makan dengan roti. Semuanya dipanggang. Healthy lah konon. Nak diet bolehlah buat macam ni. Ni sos dia pula. Kak yang buat makan dengan ayam tu memang sedap. Tak puas makan sepinggan. Boleh cuba.